Teman nak cerita sikit ni Koma. Cerita. Rasanya semua tertanya-tanya apalah sebenarnya status Bas ya. Ke mana dia nak bawa hubungan dia tu. Sampai sekarang tak ada lagi tanda-tanda yang positif ke arah nak mendirikan rumah tangga. Kadang-kadang kita yang bersangka, kita sangka rupa ini, kita risau pula jadi rupa itu. Oh burung, ku fikirkan unta. Cuma satu je lah, netizen ini dia tak perlu tunggu pilihan raya, dia ada kuasanya. Netizen dia sangat adil. Dia tak suka apabila nampak satu pihak itu dipermain-mainkan. Betul tak Koma? Jadi dalam fenomena Bas ini dah lama sebenarnya. Dan kita yang follow dari masa ke semasa ini mengharapkan sesuatu yang positif. Apabila nampak ada unsur-unsur yang akan mengecewakan, maka netizen tak boleh terima. Jadi ini bagusnya netizen dalam negara kita ni. Mereka sangat rasional. Apa yang ditunjuk dalam medsos, sweet-sweet yang ditunjuk dalam medsos tu, mestilah dibuktikan. Bukan hanya sekadar lakonan. Bukan platform untuk mencipta glamour. Bukan platform untuk melariskan perniagaan. Itu kena tahu ya. Memang dalam kehidupan kita ini akan ada pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan terhadap kita. Sentiasa ada. Paling tidak pun skamer-skamer ni sentiasa nak mengambil kesempatan kepada kita. Dunia ini adalah merupakan perjalanan, sebahagian daripada perjalanan kehidupan kita. Itulah teman nak siap dah pergi menoreh ni.